One XOX. Jika anda masih belum dihubungi oleh mana-mana dealer One SOX atau mendapatkan link untuk mendaftar secara online, sila scan QR code ini atau hubungi nombor tertera. Okey, ini adalah cara untuk daftar nombor baru. Jadi langkah pertama, tekan link yang diberikan. Selepas itu, pergi kepada One SOX Black, tekan sign up now. Lepas itu scroll ke bawah sekali, semak dealer information sama dengan nama dealer yang anda hubungi. Lepas tu scroll atas balik, tekan FC Postpaid. Lepas tu pilih anak panah kiri, pilih TBG 50 berharga RM50. Tekan frame sampai plan jadi warna biru. Lepas tu kita boleh pilih nombor yang tersedia mengikut pilihan yang ada. Kalau nak pilih nombor lain, boleh refresh browser lagi sekali sampai jumpa nombor yang kita nak. Pastikan lepas refresh browser, kena pilih semula plan TBG 50 berharga RM50. Lepas tu kita sampai dekat bahagian maklumat diri, isikan nama penuh, contact number tambahan, email. Di bahagian email dia akan hantar bil penyata dan nombor tracking dekat email. Lepas tu isikan alamat lengkap, jika alamat terlalu panjang boleh sambung di bahagian city. Lepas tu pilih cara bayaran, semak semula dealer information sama dan tekan check out. Lepas tu tandakan semua ruangan kecuali printed bill dan buat payment. Di bahagian seterusnya, proceed payment dan anda pilih bank yang anda gunakan untuk buat bayaran. Selepas selesai buat bayaran, Hashku akan postkan SIM card anda dalam masa 1 ke 5 hari bekerja. Inilah cara untuk langgan One SOX kekal nombor lama. Mula tekan link yang diberikan oleh dealer yang menghubungi anda. Lepas tu pilih One SOX Black, switch now untuk kekal nombor lama. Selepas tu tekan butang FC Postpaid. Selepas tu pilih TBG 50 RM50 dan current mobile operator pilih telco asal yang anda gunakan sekarang. Selepas tu isikan nombor telefon yang anda nak tukar ke One SOX dan klik add number. Selepas itu isikan maklumat pemilik asal nombor yang nak tukar ke One SOX dan contact number, dan isikan nombor IC dan tarikh lahir. Selepas itu lampirkan my card, boleh palangkan for SOX use only, letakkan iCard depan dan belakang. Lepas tu isikan email akan hantar bil penyata dan tracking number ke email ini. Selepas lengkapkan maklumat lain, pilih jenis bayaran dan pastikan jenis plan TBG 50 MNP dan selepas tu tekan check out. Tandakan semua kecuali printed bill dan tekan make payment. Selepas tu tekan make payment dan pilih jenis bank yang anda nak gunakan untuk buat bayaran dan buat bayaran. Selepas buat bayaran, sebaiknya anda hubungi dealer yang berikan link ini kepada anda untuk panduan mengaktifkan line SOX kekal nombor lama daripada telco asal.